Comel kan Dowi. Tapi kalau you minat gaya sisi, awak kena. Bukan kita kawan je ke? Ku bisikan rasakan tanpa kata rasanya pun. Kena kecil ganu dah set kita ya. Yeah. Nanti kena katok nanti. Tak ingat orang. Tapi cik kan. Saat semua di sini. Ya. Meh dia. Ni. Marang. Satu nak. Kita berdaftar di sini. Ni berbelaya. Dia awak pergi jeti, awak bayar cukai dulu 2 kaunter, kena bayar. Siap bayar cukai 2 kaunter tu, awak pergi hujung jeti, staf kami panggil MGH untuk naik bot. Okey. Sampai pulau, bot hantar awak dekat kapal Skora dulu. Okey. Awak register untuk dua-dua ni dengan balik sekali. Waktu balik awak boleh refer sana. Okey. Parking bayar sana. MGH. Parking bayar sana. Ya, MGH. Cukai tu Pukul 8.30 ke atas Cukai tu yang RM10 tu. yang ni lah Yang RM5. Ni RM5. Okey. Yes. Okay. Terima kasih. Let's go. Bayar parking. Tiga, awak buat ke apa tiga? Oyen campur tadi. Awal lah. Awal lah. Wah. Bestnya. Muka dah. Hai. Mana ni? Saya bawa tripod yang pendek sikit. Mak awak ke? Busuk Amang. Busuk Amiang. Ya. Ingat. Tak tahu. So, kita tunjuk. Kasih dapat telefon. Ya.
Nak. Pukul 9, 8.30 baru ni. Siapa nak start record dulu? Saya ambil BT. Okey, jangan bawa. Untuk 5 orang. Si. Tu lah. Ni boleh kat ni berarti ah. 5 orang. Sebab dia tengok dari situ saya dapat dua. 2 jenis. 2 jenis tiket. Oh, tak sekali. Okey, 25 dah. Terima kasih. Yay. Melayu. Bukan kopi. Assalamualaikum. Betul. Bukan. Melayu. Ya. Betul. Ceroinya bukan apa Melayu kan? Confirm. Ceroinya. Sekarang? Okay. Tak, aku rekod kat sini. Sekarang kita menunggu bot. Tunggu bot. Dia macam perhentian bas tapi bot. Ada MJF. MGH. Mari Gula. Tiket bo, okey. Apa nak terus? Yeah. Tengah parking. Oish. Kekal. Ni.
Mabuk laut, mabuk laut. Sampai Pulau Kabas. Wah. Very friendly. I don't know. Suminya. Sumi. Yay. Sampai gitu. Hiking pukul 10, 9.30 standby dekat sini lah. Sini. Ha. Okey. Snorkeling pukul 1, pukul 12.40 standby dekat sini. Nak balik dekat 3.30 ke 5.30? 5:30. 5.10 saya nak berada di sekitar kapal Skora ni. Nama? Hana. Ambil lunch tu kat mana? Ana. Lah Hana. Ha. Ambil lunch box sini ke? Sekejap Saya nak tengok booking akak dengan siapa boleh? Boleh. Tak apa, saya ada kunci. Kunci. Comelnya rumah awak. Jemputlah masuk. Buat dekor. Comelnya. Awak nak buat rumah gini je weh. Awak nak buat rumah gini je. Bilik, dapur, tandas. Siap. Di pos. Di pos ya? Ya. Ini ada tu. Nanti nak naik hiking tu kena naik boat pula ke? Oh. ya ke? So kita tak sampai lagi Bukit Dah, Singa ya. lah. Ya. Weh, dia buat train kita sedapnya. Benar. Dia buat train kita ni. You ada juga weh. Kenapa ni? Kita buat juga. Sekarang kita tunggu untuk naik hiking. 9.45 kita hiking. Minyak dah penuh. Trip hiking ke Bukit Singa, tiket OMGH. Trip hiking ke Bukit Singa, tiket OMGH. Anda diminta berkumpul di Koresis Boat dengan kadar berwarna kuning. Sila cabut dan serah kepada kami. Jam. Jam. Banyak orang. Kita tunggu untuk hiking pukul 10. Okay. Kat sana nanti korang akan spend masa dalam 1 jam ke 1 jam setengah macam tu sahaja. Bergantung kuantiti korang. Lambat pergerakan korang, lambatlah korang balik dekat sini. Okay. Dekat sana saya minta tolong bawa air lah. Sebab sana tak ada minimarket. Panas. Cuaca pagi, bukan pergi hiking tengah hari. Okay. Satu lagi, yang mana yang ada aktiviti snorkeling, dekat sana tolong jaga diri elok-elok. In case berlaku kecederaan ringan dekat sini, rawatan kita boleh support korang. Kalau berlaku kecederaan berat dekat sini, rawatan tu tak boleh nak support korang. Korang kena balik ke darat. The next activity tu terbatal dan tiada refund dekat sini. Jelas tak belaka? Jelas Itu je kok. Mari hantarlah kedah kupon dia. Okay. Kupon kuning. Saya panggil nama, mari hantar bawa kupon kuning naik book kalau orang nak. Akad. Let's go. Jom. Yang mana masuk tak? Ha? Kok je? Tak lah. Alah, masih. Saya tak tahu. Kita gila-gila. Gila. Apa je. Je. Semuanya. The view is so pretty. Tak. Tak berdepan. Thank you. Tapi adakan tempat untuk saya tau. Boleh, boleh.
Jadi sekarang kita nak ke buat ada takut nak ke Bukit Singa pula. Let's go. Ada berapa dia kata minum. Ada berapa Kita dah sampai kat Bukit Singa. Kawasan hiking. Dah sampai. Sampai di Bukit Singa. Sini banyak ramai tu. Kami sama. Comel sangat. Subhanallah. Astaga. Wah. Jadi situ Tasik jantung Bukit Singa. Kita bagi diorang turun tu. Kita akan pergi lepas hiking. Abang tu cakap kita akan naik kot ni, turun pun kot ni. Wah. Ya Allah, comelnya. Subhanallah. Ini. Wah. Hati-hati. Oh, itulah Tasik dia. Tu. Hok biru tu.
Subhanallah. Subhanallah. My heart is so beating. Jalan dia batu-batu lah. And dia ada air-air juga. Wah. Okay, itu taksi dia. Subhanallah, ini cantik. Sini dah. Kenapa tu? Dia kata air surut. Apanya surut? Mungkin lebih tinggi tu. Oh, kalau ada lagi ni lah. Ke atas ni. Sampai sini. Wah. Situ Bukit Singa. Tasik tu. Untuk dia. Okay, 1, 2. Subhanallah. Sekarang kita patah balik. Kita nak pergi hiking pula. Tapi masih nak. Mesti orang dah suruh dia. Kita naik dulu lah. Takut tak dare kat atas. Atas ni mesti banyak apa comel lagi. Jom kita hiking. Bismillahirrahmanirrahim. Curam ah. Ui. Mat. Okay, saya akan tutup dulu je. So, kita dah hiking sampai situ. Comel. Okay. Wah. Kita naik situ lagi. Cari. Apa? Cari perempuan ni. Wah. The view. Nak kita stay sini tu. Cantik. Like. Ya Allah. Okay, jadi kita dah sampai kat Bukit Singa. Sebuncak dia atas tu.
Dia tak jadi gambar dulu. Macam ni ah. Orang muda orang lama orang tua banyak boleh macam ni. Dah naik lagi ke atas. Masa PKP sampai sekarang. PKP pun sekarang, boy, namanya. Jadi orang tak sentuh korang dekat sini. Dekat sini, dah beribu-ribu orang dah. Hujung sana kan? Kena azai balik tu. Okay, ganti lah semalam. Mungkin ada orang lagi lah, siapa lah. Adik pergi dulu dek. Adik pergi dulu. Molek berlari yo. Molek ambil hok snorkeling lagi yo. Hotel aktiviti bebas. Hiking sana sampai sini, dia habis di sini. Sampai puncak bukit Sia. Wow. Yay. Kita baru makan. Tak corak-corak macam alu tu. Dekat Bukit Keluang pun ada. So dia macam angin. Si. Yay. Sangat gembira. Sekarang bagus pukul setengah tu pukul 12. Sebanyak lagi masa. Tu air yang sangat biru. Halo nama. Turun pula sekarang. Wah. Panas sikit lah. Tak ada angin. Buah lah. Buah apa tu? Macam buah nanas. Tapi bukan. Buah apa tu? Makin. Oh. Sekarang ni kita orang dah siap hiking. So macam bebas lah nak buat apa sampai pukul 12. So saya nak pergi duduk merenung alam. Sangat cantik ni. Kalau datang sini kena bawa air sebab memang panas. Okay. Panas.
nak balik. Bye Bukit Singa. Ini basah. Ini basah. Oh, sorry. Penat ya semua. Nak minta tolong sekali boleh? Ya. Okey. Oi, je belok. Pergi belok. Okey. Ni kat sini. Okey. Tak apa-apa. Okay. Oh, sorry. Makan jom. Kak Yati, saya Kak Yati. Sedapnya air batu. Kak Yati tak beli nasi, ambil nasi. Nasi. Dia bagi makan ikan. Kau ingat 2 batang RM5. Oh, 2 batang. RM5 satu. Murah je. Kita nak pergi cari makan. Package ni dah kita orang ambil lunch box. So kita kena cari Kak Yati. Jom. Item ni kena hantar balik dekat sini. Tak hantar dikira rental item. Satu ni RM15. Contoh dia, turun daripada boat ni, pergi main dekat pantai. Sekarang nak balik baru mari hantar. Lepas tu dikira rental item. Tak kan? Tak kan? Okay. Saya panggil nama, mari depan ni. Ambil barang, terus naik boat. Jangan dok naik boat. Kalau tak, tunggu dekat diamond. Tinggal lah kat diamond. Tak kan? Awak bagi kupang je tadi? Semalam kan?
lah kita kena buat. Dah ni lah. Beli je, nak rental mahal. Padahal ni je. Kita pergi snorkeling di kepanasan yang sangat panas. Kembali kita menaiki benda yang bergoyang-goyang ini. Kita naik boat. Kita naik boat. Kalau berlaku kecemasan, tiup wisil sesuatu hati yang tak dengar. Kawan saya akan bagi pertolongan lah. Kalau adik balik, adik tak bagi lagi. Adik bagi petang ni beri. Last book bagi balik pergi serah kan. Dia charge RM15 tiga sewa. Tapi jika tak boleh bagi terus, dia charge RM150. Kedalaman ayam sini, ayam pun dah berjalan turut. Tadi masa sesi pertama tadi 4 hingga 5 meter. Dan ni ayam dah bawa turut mungkin tinggal dalam 3 meter. 3 meter pun masih dalam sebenarnya. Masih dalam pada 3 meter tu. Di sini memang tak sejauh lagi. Kalau Google ni terjatuh, boleh selam, tahu teknik, tahu cara, ambil sendiri, silakan. Saya tak bermasalah dengan dia. Tapi kalau tak ada semua tu, bagi tahu dekat kawan saya yang di belakang yang pakai topi habis ke semua hitam. Yang dia hitam. Nama dia Adli ya. Dia boleh turun ambil. Dia tapi bersyarat. Dia akan kena kacau RM50. Sebab buat RM50, dia nak kami nak suruh orang jaga benda ni. Pilihlah, buatlah matematik mudah. RM150 murah ke RM50 mahal. Kalau rasa RM50 mahal, tak apa, tak habis apa kami, dia bayar. RM200 mahal. Ya, tak ada masalah. Kami buat orang yang pakai. Itu ni. Kan nak masuk mulut ni. Weh, mana kena pusing. Kenapa? Berat. Suka berat. Ya, aku macam nak makan ke tak nak? Aku sangat ke bakar. Kenapa dah? Pakai jauh benda. Dek, tali bawah ada satu. Ada belakang dua. Seperti Silang. silang. Kita tak silang. Ada silang. Kalau kejung dekat ni. Kalau gini silang dah bang. Bang. Ini silang dah ni. Bawah ni. Oi, biru Dari tunggu kamera. Okey. Saya cuba. Okey. Tak boleh. Okey.
masuk lah. Patutlah kena silai sebab hidup gini. Nak basuh ke enggak? Sakit weh. Aduh, nak sukul lah. Jangan dalam. No. Tak basuh. Dia tak masuk pun air ke? Takutlah. Benda ni. Sokong weh. Tengok kaki. Tadi nak tengok kaki. Okay lah. Nak masuk dalam air lah kejap. Okay. Kabur ni. Tinggi dekat tali. Tengoklah dalam air. Tengoklah dalam air. Tak boleh. Sebab nak kena basuh dulu. Masuk air lah. Masuk dalam mata. Tak ni tak. Kau tak mana? Tolong! Tolong! Let me just dalam hidup lah. Kan kat bawah ni. Dia tak mungkin. Wih, aku hanyut. Wih, aku hanyut. Mana? Mana? Sana. Ni kes hanyut adalah yang Aku hanyut. Jangan jadi orang lelaki yang jadi.
Kita dah hantar snorkel goggle kat sini. Jadi kita balik lah, pukul 3:30 kita balik. Balik naik boat. Sikit kepala, sikit hidung. Ini kita ingin pulang. Jangan lubang itu. Jatuh lubang lah.